Okay, Assalamualaikum geng. So ni kereta dah masuk balik. Sebab apa? Owner kata bang, yang pertama brake tak makan, enjin dah power, brake tak makan. Lepas tu dia tak enjoy. Sebab apa? Sebab brake tak makan. Yang kedua clutch slip. Okay, so kita turun enjin. Kereta ni yang model ada subframe, memang susah sikit lah. Okay, susah sikit. Jadi kita kena keluarkan enjin dan kita balancing dia punya flywheel, everything, dengan pasang clutch racing lah. Clutch ni boleh support sampai 300 horsepower. Kita buat dia 9 inci. Okay, so ni dah 9 inci. Lepas tu sebelum kita nak tengok brake apa yang dia pakai, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Okay, jom tekan button subscribe tu dan share. Info ni bermanfaat. Nak tengok spek ni semua, tengok video yang sebelum ni. Okay, jom kita tengok dia punya brake. Okay, so brake yang kita pakai adalah Nashin. Nashin ni dia 4-port tapi nampak macam 6-port. Okay, ya ni brake ni ngam sebab kita pakai spacer. Memang jauh lah ni, jauh. Okay, braking memang cun-cun. Nak dia punya bleeding pun setengah mampu ni. Bleeding kita pakai mesin baru okey. Yang lain semua sama. Dua benda je kita buat. Yang pertama brake, yang kedua kita buat clutch. Okey, kita tengok macam mana sebelum ni clutch slip je. Kali ni kita nak test tanpa clutch slip, macam mana dia punya pergi. Jom. Okey, so kita dah kita dah tukar dia punya apa benda je? Kita tukar dia punya clutch plate satu set, balancing, dengan kita tukar dia punya brake. Okey, so brake dia pakai Nashin yang kita buat video tadi. Lepas tu dia punya Nashin tu kita hadapi bleeding tau. Kita bleeding lama je kan. Bleeding. Jadi bila kita bleeding, kita pakai bleeding machine, barulah settle. Okey, kita tengok sikit. Kita test tengok. Hidup sebelum ni dah ada slip kan. Brake padu. Apa benda ni bau kan? Apa benda ni macam Supra punya. Macam JDM. Kat konti ni JDM. Macam JDM Buka meter tengok. Emergency brake. Badu. Pokok ni kan. Nak wikang tayar belakang. Wikang tayar belakang. Okey. So kita macam ni je lah. Okay, gang, mantap.